Okay geng, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Mamaku Channel. Sebelum tu kita selawat kepada Nabi SAW geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay geng, pagi ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi episod 77. Jadi lokasi aku dekat sebelah Port Supai lah. Aku tak perlu tunjuk lah tempat ni kat mana. Korang pun dah tahu dah dalam ni kan. Kat sini aku nak repeat balik yang abang aku dapat ikan kuku tu. Jadi hari ni hari Jumaat geng, bersamaan dengan 1 hari bulan. Selamat Hari Buruh pada pekerja-pekerja buruh dan semua pekerja-pekerja yang bekerja di Malaysia lah. Aku bawa sebatang rut hari ni geng. Aku bawa impeller aku. Lepas tu aku padankan dengan bull ice aku. Susah betul lah sebut, dah berbelit-belit lidah. Bull ice aku 9120. Jadi air cantik geng. Sekarang ni air dah penuh. Air dah penuh nak jalan surut. Cuaca pun cantik, semua cantik. Kita tengok ikan cantik dan cantik geng. Jadi aku dah set up umpan aku dah set up pancing aku. Jom kita buat balingan. Moga hari ni boleh mendatangkan hasil geng, tidak mendatangkan penat. Mantap. Geng, aku dah buat balingan. Cuma aku baling ke sana lah. Ke sana sikit. Kat sana ada karang geng. Diorang selalu main syakap situ. Casting syakap. Jadi aku try lah, cuba nasib lah kan. Manalah tahu kat situ ada syakap makan bawah ke. Kita tak tahu, betul tak? Jadi jom kita tunggu. Mantap.
Alhamdulillah geng. First strike aku bagi ni. Daun baru geng. Mantap. Alhamdulillah geng, ikan kedua. Tekut. Tak. Okay geng. Aku dah buat balingan last. Sekarang ni dah 10.30 geng. Okay. Jadi aku dah select 2 ekor tadi. Ni balingan last ni aku tak tahulah. Dua tipun geng. Okay geng. Okay geng, Assalamualaikum. Aku sambung lagi geng. Episod 77 dekat Port Supai pagi tadi aku pancing kat sini. Jadi petang ni lepas solat Jumaat tadi aku tu gerah datang sebab nak kejar Jalan Pasang. So aku tak bersorangan, aku dengan anak bujang aku. Anak bujang aku dia tengah set up road dia. Jadi aku tak ada berkesorangan lah. Okay, aku dengan dia ya. So petang ni aku buat 3 batang pancing geng. Sebab naik kereta. Jadi aku buat 3 batang pancing lah. Jadi sebatang aku dah set up aku punya. Aku dah set up aku punya road. Aku dah set up dia punya. Ada sebatang lagi kat belakang tu aku tak set up lagi. Sebab aku tengok cuaca ni agak mengeri geng. Depan ni dah gelap. Jadi aku ingat pasang satu dulu. Tunggu tengok keadaan macam mana kan. So jom geng kita buat balingan. Semoga ini petang ni boleh mendatangkan hasil. Okay, mantap. Okay geng, tak ada buat balingan. So aku pasang sebatang lagi lah aku ingat. Sempat kot. Kalau hujan kan sempat buka kot sebab aku doang kan. Aku pasang tu geng. Mantap. Ini genduk geng.
Alhamdulillah, fasilitas betul ni. Syukur. Mantap. Semua kat depan. Ada. Balik ke tak kena pun. Okay, strike geng. Lama yang kedua geng. Mantap. Dah makan. Dah hujan geng. Aduh wei. Air tengah sedap dalam pasang. Hujan pula. Tapi depan terang geng. Depan terang. Belakang aku ada gelap sikit lah. Minta-minta hujan ni kejap lah kan. Tengah ada galak makan ni geng. Abang kita tunggu geng. Kalau dia makin lebat kita balik lah, okey. Mantap. Okey geng. Aku balik geng. Tengok hujan geng. Dia tiba-tiba tadi daripada laut dia tolak ke darat. Yang ni daripada darat dia tolak balik ke laut dengan gurur semua sampai. Aku tak berani geng. Dia ada kilat, ada gurur tu aku cabut lah. Aku dah kemah-kemah dengan anak aku ni. Terus kita orang balik lah geng. Okay geng, terima kasih kepada korang yang selama ni sudi support channel YouTube aku, Mamaku Channel. Alhamdulillah geng, walaupun hari ni dapat ikan kecil tapi tak kumpau lah. Semua ikan target tak dapat geng. Okay geng, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.